telah selamat diijab kabulkan bersama pasangannya Ujang. Apa-apa pun kami mengucapkan selamat pengantin baru. Semoga bahagia ke anak cucu. Persiapan kalau kita boleh cakap kat sini memang meriah lah. Sebab untuk family kita orang, dia yang nombor 3 ni dia lain sikit, dia special. Jadi kita apa-apa pun nak yang terbaik dekat dia. Jadi macam mana sekalipun, apa dia nak kita cuba penuhi. Okay, saya ucapkan selamat pengantin baru. Semoga berbahagia hingga ke jannah. Kalau dari segi community ni kan, dari pandangan saya, dia orang memang bagi full komitmen lah, full support lah, khususnya daripada Sungkai Perdana punya KRT lah. Kan banyak sangat membantu kami dalam persiapan majlis ni. Bila geng-geng bikers datang menyertai konvoi kali ni, kita rasa berbesar hatilah. Terima kasih kepada penaung kelab KMJP kerana sudi menyerikan majlis kami ni lagi lah, insyaAllah. Okey, kami KMJP terutama di kawasan Sungkai sebenarnya memang sering mengadakan untuk raptai, iaitu konvoi pengantin ya. Apabila musim cuti sekolahnya, sebenarnya kelab motor KMJP agak padat, terutama mengiringi pengantin-pengantin. Apatah lagi pada hari ini kebetulan ya, kita punya bapa pengantin Pak Lang dan Mak Lang adalah salah seorang daripada ahli KMJP. Okay, kepada semua penduduk negeri Perak ya, sebab kami berdaftar adalah di atas kelab motor Jaguh Perak, dan kami juga mengalu-alukanlah kepada sesiapa yang ingin menggunakan perkhidmatan ataupun motor Jaguh Perak ini, bolehlah menghubungi saya Rostam bin Muhammad Ramli di nombor telefon 016-5454-268. Penat, hari ni penat lah. Ramai tetamu kita, ucapkan terima kasih sama meraihkan pengantin, iaitu anak saya. Terima kasih banyak. Saya anggaran dalam 2,000 lebih saja lah. Tapi dia keep on, apa orang kata, bertukar tempat duduk, datang dan pergi. Salah satu yang baik lah. Apa yang kita fahamkan, pihak motor ride ni semua ni, orang kata bab-bab ini dia memang handai bakal lah semua kita. Memang orang kata boleh memeriahkan lagi suasana lah. Itu je. Pertama kali alhamdulillah, syukur kita kepada Allah kerana dengan limpah kurnianya dapat kita sama-sama hari ini kan, bersama-sama meraihkan perkahwinan anak ketiga saya, Nur Aidillah Syafiah. Terima kasih kepada semua yang terlibat yang menjayakan majlis ini. Terima kasih tak terhingga, hanya Allah saja membalas jasa semua, dan terima kasih juga semua atas kehadiran yang di luar jangkaan. Kami mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua yang telah menjayakan majlis ini, kru-kru yang dari semalam tidak berhenti dan sampai pagi, pada bapa mertua saya Cik Arif dan Puan Laila yang telah bertukus limus selama beberapa bulan menyiapkan majlis ni, juga kepada ibu saya, pengantin perempuan juga yang telah bertukus selama ni. Terima kasih kepada rakan-rakan, saudara mara, sahabat anda yang menjayakan majlis ni. Terima kasih. Saya nak ucapkan terima kasih kepada terutama sekali kepada kedua ibu bapa saya lah, dan juga adik-beradik, keluarga dan saudara mara yang bertungkus lumus membantu persiapan majlis saya ni, dan juga untuk kawan-kawan sekerja yang datang daripada jauh, dan tetamu-tetamu yang hadir, terima kasih.